Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim, perunding pusaka, ingin menyentuh satu perkara yang kita selalu pandang ringan, iaitu hutang. Ramai orang bila bercakap tentang faraid, tentang pembahagian harta pusaka, kita terus teringat ayat An-Nisa 4:11 dan 4:12. Dua ayat yang menjadi asas pengiraan faraid. Tapi ramai tak perasan, dalam dua ayat inilah Allah menyebut hutang sebanyak 4 kali. 4 kali, bukan sekali. Apa maksudnya? Hutang bukan perkara kecil. Ia datang sebelum harta dibahagikan. Ya, dalam banyak skim perancangan harta pusaka, hutang tidak ditekankan. Ramai fokus lebih pada hibah kan. Ya memang bagus, tapi hibah itu one way. Waris dapat manfaatnya, tapi mereka tidak wajib bayar hutang itu. Jadi, siapa yang akan menanggung hutang tu nanti? Fikir-fikirkanlah. Yang kita nak, hutang-hutang kita ini dilunaskan dahulu sebelum pusaka tu diagih-agihkan. Sama ada ikut faraid atau cara lain. Dalam hidup moden, kita tidak dapat lari daripada hutang rumah, kereta. Semua orang tahu. Tapi hutang kecil inilah yang selalu kita lupa. Isi minyak, guna kad kredit, hutang. Ambil iPhone dengan kontrak. Hutang langgan platform digital. Itu pun hutang. Ramai orang fokus pada hibah, dan hibah memang baik. Tetapi hibah adalah pemberian satu arah. Penerima hibah tidak wajib melangsaikan hutang si mati. Kita lupa diri kita sendiri. Rancanglah, senaraikan hutang, amanahkan seseorang untuk menyelesaikannya sebelum harta dibahagi. Jangan sampai kita jadi seperti lirik lagu pelangi. Biarku menjadi lilin, menerangi sekeliling dengan diri terbakar. Islam tidak suruh kita terbakar. Islam suruh kita bersedia. Gunakan aplikasi pewarisan untuk memudahkan anda dan waris anda nanti untuk menguruskan hutang-hutang anda. Jika ingin mengetahui lebih lagi, tekan link di bawah.